Masukkan 500 gram cream cheese, Masukkan lebihan cream cheese hari itu. 200 ml whipping cream. Whipping cream bapak mahal bang. Saya guna susu cair. Untuk gula pula I diganti dengan susu pekat. Korang letak dalam 5 sudu makan macam tu. Next, letak susu pekat. Tambahkan 3 biji telur ayam, 1 penutup vanilla essence, Letak telur, letak vanilla essence. 3 sudu makan tepung gandum, dan last kali kita nak tambahkan 1 sudu kecil garam. Sikit garam. Kemudian kita nak blendkan dia dalam 1 minit macam tu. Untuk loyang pula I gunakan saiz 7 inci. Ni 7 inci saya bang. Jangan lupa lapik dengan baking paper, okey? Saya bukan baking people bang. Saya tak ada. Korang hentak-hentakkan sikit bagi bubble dia keluar. Ding 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 ding. Kemudian kita nak bakarkan ke dalam oven suhu 200. Masa dia pula 30 ke 40 minit macam tu. Macam biasa bang, saya guna air fryer. Zup. 20 minutes later. Bang, saya terpaksa henti tengah jalan. Benda ni dah bau hangit. Patutlah. Dia dah kembang teruk. Kemudian korang sejukkan dalam chiller dalam 5 jam macam tu. Zup. Zap. Asyap. Burnt cheesecake. Macam mana nak keluarkan dia ni? Ya. Keluar pun. Tada. Potong-potong sikit. Nampak macam terlebih tepung. Dah macam tahu pun ada tak? Cetis rasa sikit. Fuyo bang. Jadi saya buat. Tepung je terlebih sikit tapi masih sedap. Masih rasa cheesecake. Thank you bang, resipi bang. 8/10 bang. Okay guys, jumpa lagi.